umrah DIY ni hanyalah layak sesuai kepada orang yang dia boleh manage diri dia tanpa secara sendiri. Maksudnya itu bukan first umrah dia. Betul bukan saja umrah, bukan saja first umrah tau, tapi dia kena faham aspek keselamatan, kesihatan. If anything happen, dia boleh manage sendiri tak? Bila dia nak murahkan, nak kecilkan belanja, maka dia akan tolak dia punya takaful, medical lah, basically insurans dan jimat. Dia akan cuba jimat dan itu cara DIY yang salah. Kalau dia DIY sebab dia tak nak campur dengan orang, dia nak uruskan private, family sendiri, lebih privacy. Lepas tu dia ambil petugas pada waktu-waktu yang dia nak je, macam contoh masa hari dia nak buat umrah, hari dia nak ziarah. Yang itu saya kira okey. Saya kira okey. Dalam segi hukum itself pun of course lah, bila kadang-kadang orang yang first time dia rasa macam okey, dia dah sangat history, family dia mungkin dah terlalu banyak orang kena scam. So dia takut, dia refer pada Google ataupun social media saja untuk refer tu pergi umrah, sampai booking mutawif pun tak, apa pun tak, jalan sendiri. Macam mana Ustaz? Saya rasalah lebih tepat kalau nak DIY ni, tanyalah orang-orang yang pakar. Kalau tuan-tuan nak buat umrah DIY, nak contact saya, tak ada bayaran pun dikenakan. Saya boleh guide pun apa yang tuan-tuan patut buat. Even dengan F pun saya dah bagi tahu, lepas ni F nak pergi sendiri je. Apa lagi yang F tak tahu. Ini cerita tentang very straightforward punya umrah. Tapi if you plan for satu trip yang kejap nak pergi sana, kejap nak pergi sini, so jangan DIY. Jangan. Satu trip yang ada mak ayah yang elders lah, orang tua, jangan DIY. Pergilah andai syarikat. Betul. Itu lebih selamat. Jangan tapi kalau membebankan orang-orang yang nak bersama dia. Saya bawa family saya pun masih andai syarikat. Betul. Dan saya sendiri itu DIY. Pasal kita tahu apa emergency, kita tak menyusahkan orang lain, tak melibatkan orang lain. Betul. Bila kita DIY, kita kena tahu. Contohlah kita DIY berlapan waliyadzubillah, mak atau ayah kita atau isteri kita sakit. Kena warded. Kita dengan anak-anak, dengan yang lain macam mana? Betul. Nak stay ke? Ataupun tiba-tiba nak call Ustaz Roger, Ustaz dalam keadaan duit pun tak ada. Mike bocor berani ke tegar.